Nasi belauk kita ni ada tengah hari kita bawa ke malam bang. Contohlah ni berkawah-kawah ni, semua ni lauk ni untuk tengah hari habis. Tapi kita bawa ke malam. Doktor-doktor jangan kecam saya Memang nasi belauk malam dah jadi trend di Kelantan lo ni. Sini juga ada menu yang paling famous sekali ikan bekok lah. Ni ikan bekok ni habis. Yang ni kita akan goreng depan customer. Benda yang sesaja sangat, ikan bekok, gula kawah, daging belengah campur dengan sayur masak lemak. Tepat biasa pukul 7 memang ada suap lauk. Yang trik yang pertama, ni trik yang kedua bang. Ni panggil daging belengah bang. Yang tengah viral lah sekarang ni lebih kurang. Ada campur lemak ada sikit, ada daging sikit. Okey, yang ni gula kawah ni bang. Memang saya cakap memang kecoh liu bang. Kat molek, rasa pun ada. Tapi yang saya nak cakap sini, kepada orang luar jangan mindset orang Kelantan makan yang manis Sebab tempat saya ni gula-gula saya tak manis sangat. Yang sedang-sedang ada rasa je. Pesanan saya lah, kalau pelancong-pelancong yang duk KL ke, Kuala Ganu, Pahang, Perlis, Sabah Sarawak pun, pelancong Brunei pun biasa makan di sini. Sabah Sarawak memang selalu. Singapura yang saya tak sangat memang Singapura. Dia orang tengok dalam yang KA punya tu, datang sini dia kata nak try. Dia kata alhamdulillah kena dengan selera. Reaction yang lepas datang KA memang gila bang. Sampai sekarang viral. Abang cuba tengok sekarang ni. Dah hampir 2 tahun masih viral lagi. Tapi viral kena ingat. Yang pertama, viral yang boleh menjatuhkan niaga kita, viral yang menaikkan kita. Kalau kita nak viral, kalau kita tak spend pekerja, tak spend bekalan, tak spend apa-apa benda, kalau kita kedekut bab tu jangan viral. Kita ada 2 cawangan di Kelantan Kota Baru. Yang pertama Jalan Langgar, yang kedua kita ada Jalan Seri Cemerlang. Bermula pukul 4 sampai 11.30 malam sahaja. Tetapi saya nak ingatkan, tolong datang awal sebab 11.30 atau ke 10 lauk dah tak ada sangat dah. Kira kena mari awal. Kalau mari awal boleh makan banyak pilihan lauk. Alright, okey, terima kasih.